Dia pulas-pulas sampai pintu tu, dia tolak lah. Masa dia tolak tu, masuk ke dalam bilik tu, satu cahaya yang sangat terang keluar daripada bilik tu yang membuatkan mata Cik Leha ni jadi silau sangat ni. Sampai dia tutup sat mata, dia kalih sat muka tutup mata. Lepas tu dia kalih tengok balik siapa pasang spotlight dalam bilik ni. Bila dia buka-buka balik, Cik Leha bukan berada dalam store, tapi berada dekat satu ruangan bilik. Bilik tu macam bilik manager, bilik pengarah lagu tu lah. Ada meja, ada tempat kerusi duduk, ada rak file apa semua lagu tu lah. Jadi Cik Leha pun duk tergamam kat situ lagi. Lain macam bilik ni, nak kemas apa elok dah. Suasana dia macam suasana awal 80-an nak masuk 90-an macam tu lah. Kiranya pakai kosen lama lagi, file-file pun cara lama lagi, pakai komputer pun komputer pakai disket tu, macam tu lah kot. Jadi Cik Leha ni pun dia duk heran lah, bilik ni kecil ya, siapa jadi besar pula ni. Tapi Cik Leha tak rasa apa lagi, dia duk rasa macam biasa je. Cik Leha pun duk tengok kiri, tengok kanan apa semua. Dia pun start nak cuci-cuci lah. Kot lah